Okey, terima kasih. Kad kredit seperti yang saya bagi tahu sekejap tadi, maksimum yang kita perlu ada hanya satu. Itu pun jika kita rasa satu keperluan. Saya ada beberapa klien yang tidak punya kad kredit langsung tapi masih boleh hidup dengan tenang. Maksudnya jika kita nak mempunyai kad kredit maksimum hanya satu saja. Tetapi kalau kita ingin membuat koleksi, sila dapatkan kad bonus reward dalam dompet kita. Sebab problemnya apabila kita punya lebih daripada satu kad kredit, ia akan menggalak kita, memberi peluang kita untuk berbelanja lebih, pada keperluan kita. So saya berharap kepada siapa yang punya lebih daripada satu kad kredit, lebih baik balik ni potong dulu. Dan selepas itu pergi ke bank, tutup. Potong dua tak selesai, esok kita boleh telefon bank untuk ganti balik. Dan untuk pergi ke mana-mana pun kita hanya perlu bawa satu untuk emergency saja. Maksud saya emergency ni seperti accident, kita terpaksa masuk hospital apabila hospital memerlukan duit cash deposit. Adalah satu benda yang pelik jika kita nak ingin bawa ke mana-mana duit deposit macam 2,000, 3,000 ke mana-mana. Jadi kita gunakan kad kredit. Tapi selepas dah keluar hospital, kita ambilkan duit kita dalam tabung kecemasan yang berjumlah 6 bulan gaji untuk membayar balik kad kredit itu. So yang kad kredit yang ada lebih pada satu adalah salah satu cara kita untuk menunjuk keegoan. Tapi keegoan itu akan membuatkan hidup kita malam menjadi semakin pendek. So terpulang kepada orang yang suka untuk malam menjadi semakin pendek. Bagi saya lebih suka malam yang lebih panjang. Berkenaan dengan skim bayaran insurans. Okey. Jadinya sekali banyaknya syarikat-syarikat yang menawarkan skim bayaran secara ansuran bulanan. Jadi apakah barang yang kita perlu beli secara ansuran dan apakah barang yang kita perlu beli secara tunai? Suka sekali. Saya minta maaf. Bagi saya hanya rumah dan kereta saja yang perlu dibeli secara ansuran. Selain daripada itu kita terpaksa beli secara cash kecuali dalam keadaan terdesak saja, bukan kerana kita ingin melepaskan keegoan kita atau memuaskan nafsu kita. Salah satu contoh yang saya paling suka senaraikan, seperti kita ingin beli perabot almari contohnya. Apa kesannya apabila kita membeli perabot secara ansuran? Okey, perabot yang berharga RM500, tapi buat masa ini kita tidak mempunyai RM500. So apabila kita pergi kedai yang memberi kemudahan skim bayaran mudah untuk memudahkan kita memiliki sesuatu. So apabila kita pergi sana, dia memberitahu kita, cik tak apa, cik tak perlu bayar RM500 yang tetap terpapar dekat ni. Cik boleh bawa balik perabot ini dengan hanya RM120. So jika tuan kedai bagi diskaun RM380, kita boleh bawa balik lah perabot tu. Tapi kenapa dia nak RM120? RM120 dan cik kena bayar selama 6 bulan saja. Itu jika kita di total semua adalah RM720. Bagaimana kita boleh memberitahu kepada minda kita, pada mulaan kita tidak mampu untuk bayar RM500. Buat masa ni memang kita tidak ada, tapi kita boleh memberitahu kepada tuan kedai kita mampu untuk membayar RM720. Adalah sesuatu yang pelik yang tidak boleh terima oleh logik akal. Jika kita tidak mampu untuk RM500, sudah semestinya kita tidak mampu apa-apa barang yang melebihi daripada RM500. Kecuali barang itu RM300, dan kita boleh tak mampu. Pada mulaan kita kata, oh tak mampu because RM500. Tapi RM120, because 6 bulan tak apa-apa. Kita telah lock pendapatan kita untuk 6 bulan. Siapa boleh bagi garanti kita akan ada pekerjaan untuk 6 bulan lagi? Itu yang salah satu dilema. Kita membiarkan, kita tidak mengambil into consideration musibah yang ditetapkan oleh Tuhan. Seperti kematian, kena buang kerja, apa semua itu adalah sesuatu benda yang kita terpaksa mengambil into consideration. Otak kita separuh daripada otak kita tu, kecerdasan kita digunakan untuk memikirkan bagaimana untuk berhutang. Separuh lagi digunakan bagaimana untuk tidak mahu membayar hutang. So apa penyelesaiannya? Kita menambah hutang. So the best is jangan dekati kedai-kedai yang menawarkan skim bayaran mudah.